Bismillahirrahmanirrahim. Bihi nasta'in wa nasta'in muttaqin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa sahbihi qaliluh. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari buku kita sambungan pada buku surat 121 pada tajuk penyiksaan, dan telah saya baca tentang beberapa bahagian daripada apa yang ditulis ini. Cuma tidaklah saya baca setiap daripada bulan ataupun satu persatu itu, tetapi saya menguraikan satu persatu. Itu jauh lebih mudah untuk kita dengarkan kita. Betul ni, bukan tangan dia nak menangkap, otak pun nak menangkap. Bila dah dia tersusun, dia mudah untuk menangkapnya. Jadi pada buku suratnya, surat 21 ini berkaitan dengan ujian yang berat yang dirasai oleh Rasul, dan begitu juga ujian yang berat dirasai kepada mereka yang beriman. Sehingga pada ketika itu, seseorang itu boleh merasai imannya dengan ujian demi ujian. Lagi diuji, dia seorang beriman. Lagi berat ujian, lagi hebatnya imannya. Dan dia berlaku setelah dia dakwah Rasulullah SAW secara sulit. Sebab kita dah baca bahawasanya dakwah Nabi selama 13 tahun di Mekah, pada dari 3 fasa. Selama 3 tahun, fasa pertama secara sulit, senyap-senyap. Kemudian fasa yang kedua, setelah Allah Subhanahu Wa Taala perintah bagi Rasulullah SAW sebarkan dakwah Islam, dan Nabi pun sebarkan. Sehingga sampai pada fasa Rasulullah, para sahabat hijrah. 3 fasa ini. Cuma tentang penyiksaan yang berat ini dirasai oleh Rasulullah dan para sahabat pada fasa yang kedua. Disebabkan fasa yang pertama secara sulit, sehingga dikatakan orang musyrikin Mekah, khususnya orang Quraisy, tidak mengetahui apa mereka sendiri dan beriman kepada Rasul, maknanya masuk Islam. Mereka tidak tahu. Kerana apa? Senyap-senyap. Bahkan mereka tidak tahu bahawasanya Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu Islam. Dan mereka juga tidak tahu Rasulullah membawa Islam. Dan mereka tidak tahu Rasulullah adalah utusan Allah. Khususnya orang-orang Quraisy tidak tahu selama 3 tahun. Dan selesai daripada 3 tahun, fasa yang kedua ini berat. Kerana apa? Bila Rasulullah sebarkan dakwah Islam, apabila Quraisy itu mengetahuinya, maka ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala mengujinya Rasul dan juga umat Islam, ujian demi ujian, untuk membuktikan itulah Islam. Islam itu dibina dengan ujian, bukan sekadar diuji, tetapi Islam itu dibina dengan tauhid. Islam itu dibina dengan kesabaran. Islam itu dibina dengan iman, dengan akhlak, dan juga Islam itu dibina dengan keteguhan jiwa. Jadi sekiranya Allah tak mengujinya Rasul, tidak mengujinya para sahabat, orang yang beriman pada fasa yang kedua itu, lalu bagaimana nak membuktikan dia beriman, dia sabar, dia berakhlak, dia taat kepada Allah dan Rasul? Tidak dapat dibuktikan melainkan ujian itu. Bila diuji, maka dia sabar. Bila dia sabar, itu menunjukkan dia Islam, dia beriman. Itu hikmah, itu kita akan sampai pada pengajarannya. Jadi
Pada bahagian ini Rasulullah SAW ini daripada wasaya itu orang-orang Quraisy telah mengetahui Nabi mengisytiharkan dirinya sebagai Rasul utusan. Menyebabkan orang-orang Quraisy tidak boleh menerimanya kerana apa? Kerana orang Quraisy ataupun orang musyrikin tidak suka wujudnya agama yang baru. Tapi ketika itu di Makkah apakah agamanya? Dia boleh disebut agama, tapi nisbah pada mereka, nisbah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu istilah akidah mengajar kita. Contoh ini, Yahudi dia kata dia ada agama, Nasrani kata dia ada agama. Lalu mereka nisbahkan agama Yahudi, agama Nasrani, agama Kristian, agama Hindu, agama Buddha, macam-macam nama agama. Tapi kita telah belajar di sudah akidah. Ini nama agama nisbah pada mereka, bukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Agar kita mengetahui Allah tidak pernah menamakan mereka memiliki agama. Itu yang perlu kita ketahui. Jangan kita tersilap. Jangan kita tersilap. Itu agama Yahudi, agama Kristen, agama Nasrani, agama Hindu. Itu agama. Cuma soalannya bagaimana ini agama. Tak tanya itu. Kalau bukan daripada Allah, maka itu bukan agama. Lalu agama itu daripada mereka. Itu yang ulama akidah Sunnah wal Jamaah mengatakan itu adat besar, itu budaya, itu kejahilan, kebatilan, dan bukan agama. Jadi orang-orang Quraisy pada ketika itu bila melihat Rasulullah dakwah, bila Nabi dakwah, maka menggugurkan agama mereka. Sebab mereka ni penganut-penganut yang bukan pada agama Yahudi dan Nasrani. Jadi penganut-penganut yang memegang teguh apa yang dibawa oleh nenek moyang mereka. Dan nenek moyang mereka itu lazim mengajar mereka menyembah banyak Tuhan. Walaupun menyembah banyak Tuhan, tetapi antara Tuhan yang mereka anggap Tuhan adalah Allah. Itu. Banyak Tuhan, tapi antara Tuhan adalah Allah. Tetapi hendaklah kita ketahui, mereka tidak menyembah Allah, melainkan mengenal Allah sebagai pencipta langit dan juga bumi, sebagai penciptanya matahari, penciptanya bulan, sebagai yang menurunkan hujan, Allah. Itu dalam Quran. Walinsana tawafat khalaqas samawati wal ardh wasyamsa wal qamara la yaquluna Allah. Maka ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit, bumi, matahari, bulan? Lalu mereka jawab Allah. Man nazzala minas sama'. Siapa yang menurunkan hujan daripada langit sehingga dengan hujan itu fa'ahya bil ardha ba'da mawtiha. Hidupkan bumi. Dia kering, dia keresam dan bersumur. La yaquluna Allah. Mereka jawab Allah. Jadi Allah siapa? Pencipta. Dalam masa yang sama telah mengakui Allah sebagai pencipta, disebabnya Uzza, Manat dan beberapa lagi berada. Mereka menganggap kita ada power itu. Itu yang disebut musyrikin. Lalu bila Rasulullah SAW pun dakwah, yang dibawa Nabi SAW adalah tauhid. Bila Nabi bawa tauhid, mengganggu-gugat agama mereka. Apa maksud mengganggu-gugat? Ngacau agama mereka. Jadi seruan Rasulullah SAW ini mentauhid ke Allah, sedangkan mereka bukan tauhid ke Allah. Dan di situ ada poin besar. Poinnya apa? Apakah sebab mereka mengisah Rasulullah? Terjawab di situ. Terjawab di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, ajaran yang dibawa Nabi itu ajaran tauhid yang mana menggugatnya kedudukan kemasyarakatan sosial. Dan begitu juga politiknya khusus orang Quraisy. Kerana orang Quraisy itu ada adat besar. Di dalam adat besar mereka adalah pemimpin Mekah mesti banyak Tuhan. Pemimpin Mekah tak boleh lagi tauhid. Jadi mereka khawatir ada di antara mereka nak menjadi pemimpin di Mekah sedangkan mereka mengikut Rasulullah Islam dan bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang disebutkan juga. Yang ketiga pula, ada tradisi yang orang-orang anak musyrikin adalah
Kalau dia hamba, dia perlu dihina. Jangan muliakan dia. Kalau dia orang yang lemah, tidak boleh dimuliakan dia. Ini maksudnya, ini adalah ada resahnya orang-orang musyrikin. Kerana kalau mereka tak menghina, kalau mereka tak menghalau, tak nampak mereka sebagai pemimpin yang hebat. Itu adalah kesombongan mereka. Lalu Rasulullah hadir, lalu Nabi memuliakan golongan-golongan yang lemah. Nabi membantu hamba-hamba, Nabi membantu orang-orang miskin. Lalu bila saat ini Nabi melakukan demikian, buat mereka ini adalah sesuatu yang bertentangan dengan adat besar jahiliyah. Disebabkan mereka ada kabilah, mereka ada harta, mereka ada keturunan yang hebat, mereka ada yang kedudukan. Jadi bila mengangkat golongan yang rendah, mengangkat golongan yang hamba, golongan yang fakir miskin, memecahkan adat tradisi jahiliyah itu sendiri. Itu yang ketiga. Yang keempat pula apabila mereka mula melihat Rasulullah SAW sebarkan Islam. Mereka khawatir bukan di kalangan kabilah mereka dalaman. Mereka khawatir di kabilah luar juga terpengaruh dengan apa yang dibaca, apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Apa maknanya di sini? Disebabkan adanya dua daripada kota Mekah. Orang yang setiap tahun akan menuju ke Mekah untuk buat haji. Di kalangan mereka adalah daripada Yaman, kebanyakan mereka. Daripada Syam, banyak mereka. Dan mereka mempunyai kabilah orang Arab juga. Lalu mereka khawatir Rasulullah SAW bila datang kepada mereka, dakwah kepada mereka, maka mengganggu kedudukan mereka sebagai yang menyediakan tempat tinggal, memberi makan dan minum pada jemaah haji tersebut. Dan mereka paling khawatir kalau sekali tersebarnya Islam ke mereka. Bila tersebarnya Islam, akhirnya mereka tidak akan menunaikan haji. Kerana apa? Kerana haji pada ketika itu Allah SWT tidak terima. Ada resah mereka memang ada haji, tapi Allah tidak terima kerana apa yang mereka lakukan walaupun namanya ibadah haji, tapi sebuah kebatilan. Seperti mana Allah SWT menyebut dalam Quran bahawa apa yang dilakukan orang-orang musyrikin dalam ibadah haji mereka. Mereka tawaf dalam keadaan bertepuk tangan. Mereka tawaf dalam keadaan bersiul. Mereka tawaf bagi laki-laki waktu siang buka habis pakaian dia. Perempuan pula waktu malam. Sebab malam tu gelap. Jadi apa maksudnya? Ini ada resah. Jadi bila Rasulullah SAW dakwah kepada mereka, yang pertama, tidak ada ibadah haji. Kerana Allah SWT tidak wajibkan, Allah belum mewajibkan ibadah haji. Oleh kerana itu, ibadah haji diwajibkan di Madinah, bukan di Mekah. Sehingga mereka tidak akan menunaikan ibadah haji. Bila mereka tak menunaikan ibadah haji, apa yang berlaku? Jadi orang pada Syam, orang pada Yaman datang untuk ibadah haji. Sehingga mengganggu bukan ekonomi mereka. Kerana apa? Kekayaan orang-orang Quraisy di Mekah kerana hasil yang mereka ambil daripadanya orang-orang yang buat haji setiap tahun. Itu. Jadi bagi mereka Rasulullah seorang pengacau. Itu. Jadi caranya adalah begini. Ini cara apa? Memurukkan Rasulullah SAW. Oleh kerana itu, tajuk itu penyiasaan. Saya baca dalam semua untuk saya uraikan satu persatu. Penyiasaan pertama yang mereka lemparkan, yang mereka tujukan kepada Rasulullah SAW adalah jenis yang bersuara, yang bercakap di lidah. Dengan cara mengicik Nabi. Cuma soalannya, ejekkan itu sebuah penyiasaan? Ya. Tapi bukan Nabi sendiri rasa bahawa ya, belum lagi. Itu bahagian lain. Apa yang mereka kata ke Rasul? Mereka kata ke Rasul, mereka mengatakan Rasulullah itu gila, Nabi itu dukun, Nabi itu orang yang meramal apa yang akan berlaku, Nabi itu berdusta, macam-macam itu. Dan mereka tidak pernah menyatakan itu Nabi Rasul, mereka kata itu Muhammad berdusta.
Muhammad pun ada. Muhammad telah menciptakan satu satu ayat. Pada itu semua dalam Quran. Lalu mereka mengatakan itu ciptaan Muhammad dan itu sihir Muhammad. Barang siapa ikut Muhammad maka dia telah terkena sihirnya. Jadi yang pertama penyiksaan mereka pada Rasulullah adalah ejekan, fitnah dan begitu juga penghinaan pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antaranya Abu Jahal, antaranya Abu Lahab, antaranya isteri pada Abu Lahab namanya adalah Ummul Jamil. Ini adalah orang-orang yang selalu mengejek Nabi dan mengubah orang untuk mengejek Nabi. Dan mengubah orang untuk sembahkan Rasulullah ini siapa. Dan mengubah orang agar ejek Nabi tak penting. Mengubah orang pukul Nabi, baling batu, letak duri, macam-macam lagi. Aku dah kata lagi sini namanya Ummul Jamil. Itu juga berbanyak aku. Banyak nama aku lah. Itu yang dirasai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu gangguan di sudut apa yang keluar pada lidah mereka. Dalam buku ini juga disebutkan gangguan dari sudut fizikal. Itu. Iaitu dan ibadah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku kita ini dicerita bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada satu hari Nabi sedang solat di hadapan Kaabah. Nabi solat di hadapan Kaabah dan ketika itu Nabi sedang sujud, maka datanglah seorang musyrikin Quraisy bernama Uqbah. Dalam buku kita ada Uqbah. Tapi kalau buku kita ini disebut namanya Aqabah. Aqabah. Dalam bacaan yang lain disebut Uqbah. Itu Uqbah, Aqabah. Itu yang disebutkan dalam buku kita. Jadi dia datang, Nabi SAW sedang sujud dan dia membawa akan perut unta lalu diletak di belakang Rasul. Nabi sedang sujud, dia ambil perut unta itu, kotoran unta pada perutnya, lalu diletak atas badan Nabi SAW. Yang ketiga itu Rasulullah SAW sedang sujud. Disebabkan beratnya perut unta itu sehingga menyukarkan bagi Rasulullah untuk bangun. Dan ketika itulah Fatimah radhiyallahu anha Zahrul Betul, anak Rasulullah SAW pun pergi melihat ayah dia dalam keadaan demikian, sehingga Fatimah dan kepada Rasul, sehingga Fatimah dari yang menolaknya dan membersihkan kotoran-kotoran tersebut berpakaian daripada pakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa maksudnya? Maksudnya sangat-sangat beraninya mereka menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Cara yang bila dia letak dia lari, bukannya dia berdiri depan Rasul. Ini menyisakan di sudutnya fizikal buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma walaupun Nabi seorang Nabi, dia seorang Rasul. Soalannya adakah Nabi bertindak? Tidak. Makanya inilah maksudnya fasanya dakwah di Mekah. Nabi tidak bertindak. Nabi tidak tergesa-gesa untuk melakukan apa saja yang berlaku atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu satu kisah. Dalam buku kita juga bercerita kisah yang lain juga daripadanya Aqabah ataupun juga namanya Uqbah. Satu ketika sedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam solat, Nabi sedang diri. Dia datang, kemudian pula dia letakkan satu kain ke diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dia pun jerut. Ini bagi apa? Jerut. Dijurutnya dengan kain tersebut untuk mencekiknya Rasulullah SAW dengan jurutan kain tersebut. Ini adalah sunnah berlaku Rasulullah SAW sehingga dia bukan sekadar menjurut pelan-pelan, dia menjurutnya kuat-kuat pada diri baginda Rasulullah SAW
Dan ketika itu Sayyidina Abu Bakr radhiyallahu anhu pun melihatnya. Segera bergegas ke Rasul, akhirnya dia menghalang perbuatan yang mengubah tadi. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, wahai kamu, apakah kamu mahu membunuh seseorang laki-laki hanya kerana dia berkata, Tuhanku ialah Allah. Dan dalam hal ini turut ayat Quran kisah itu. Pertanyaan di sini, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Dan aku diperintah oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam manusia agar manusia mentauhidkan Allah. Dan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak lain melainkan itulah fitrahnya bagi manusia. Dan mengembalikan manusia pada fitrah dengan cara mengembalikan manusia agar mentauhidkan Allah. Mengatakannya selagi mana manusia tidak kembali dengan fitrah, maka manusia akan liar jiwanya, hatinya dan macam-macam. Sehingga manusia akan membina macam-macam. Antaranya membinanya agama itu sendiri. So agama tidak dibina, Islam bukan satu agama yang dibina oleh Rasul, bukan. Islam adalah agama yang dibawa Rasul. Kerana dia pewarisan daripada zaman Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Itu. Dan kalau kita lihat juga di sejarah Nabi disiksa ini setelah wafatnya akan Abu Talib. Kita dah baca juga kisah itu. Sebab Nabi SAW ketika mana bahawa pada sewaktu Nabi adanya Abu Talib yang masih hidup. Ini orang Quraisy tak berani menyentuh Nabi. Tak berani buat ini semua. Mereka hanya datang bagi tahu kepada Abu Talib, wahai Abu Talib, perintahkan anak saudaramu berhenti pada dakwah itu. Tapi depan Nabi mereka tak berani. Tak berani nak berhenti tak apa-apa. Dan Abu Talib salah satu daripada pemimpin juga di kalangan orang-orang Quraisy, sebab Quraisy ini kabilah yang besar. Kabilah yang besar sebab turunannya banyak. Jadi apa yang berlaku, lalu setelah sajanya Abu Talib wafat, maka oleh kerana itulah berganti yang mereka minta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu penyiasatan Nabi secara fizikal. Yang lain pula cuma dalam buku kita ni tak tulisnya. Antara penyiasatan yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakwah. Pasal yang kedua itu, itulah dakwah secara terang ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah di Taif. Disebabkan apa? Nabi dakwah di Taif, Abu Bakar dakwah wafat. Khadijah isteri Nabi yang tercinta pun dakwah. Tapi Allah perintah dakwah dari Nabi SAW pergi naiknya, panjatnya, gunungnya Taif untuk berdakwah di situ. Namun penduduk Taif itu menolaknya dakwah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengijik Nabi baling kayu, baling batu. Dan mereka berbakat mengajak orang yang ada agar mengijik Nabi dan menjauhi Nabi SAW. Dan jangan menerimanya dakwah Rasul. Kalau tak mau terima dakwah, diam-diam tak apa. Ini mereka tak terima dakwah, lalu mengijik, ajak orang lain ijik Nabi, kemudian dia diperintah anak-anak mereka baling batu turun. Mudah, dia mudah berakal. Kalau disuruh baling batu, dia tak ambil batu kecil-kecil. Dia balik batu yang boleh menukarkan. Kalau tak percaya, ingat balik waktu kita budak-budak. Encik, ingat lagi tak waktu budak-budak. Waktu besar batu, tadi balik anjing tu, sorangan. Dia tak ada akan. Dia mahu mencederakan. Dia nak anjing tu lari. Dia balik batu besar-besar. Ini logik, ini contoh. Lalu begitu juga Rasulullah SAW bila mereka melihat Nabi ini pembohong, penipu dan macam-macam lagi. Lalu mereka mahu buat apa? Mereka akan buat sesuatu sehingga mencederakan bagi Rasulullah SAW. Akhirnya batu-batu itu mengenai Rasulullah sehingga darah mengalir sampai kedua belah kaki Rasulullah SAW. Dan ketika itu yang melindungi Nabi SAW adalah anak angkat baginda Rasulullah Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu.
Dia melindungi Nabi, dia pun. Dan darah itu mengalir sampai ke kaki Nabi, turun Nabi ambil darah itu sapu naik ke atas pakaian Nabi. Darah itu mengalir lagi ke bawah, Nabi ambil, dengan tapak tangan Nabi, Nabi pun sapu balik ke atas. Sapu pada pakaian. Berapa agaknya, disebabkan ada satu riwayat. Jibril beritahu ke Rasul, Ya Muhammad, sekiranya darah setitik jatuh di atas tanah, maka Allah menghukum mereka. Allah akan membinasakan mereka seperti mana kaum Ad, kaum Samud. Maknanya binasa seluruhnya. Total. Seluruh. Dan Rasulullah mengetahui kedudukan Nabi begitu di sisi Allah. Lalu Nabi pun melihat darahnya. Nabi pun tolak balik kata. Lah pada pakaian. Masa saya usia 16 tahun, rasanya 16 tahun ke 15 tahun. Belajar sirah balik Rasulullah. Guru saya beritahu bahawasanya pada kejadian yang di Taif, Nabi pun balik. Di sini tidak ada jawapan. Nabi buka baju Rasul, iaitu dan pakaian Nabi hari itu. Sehingga pakaian Nabi itu tak jatuh ke tanah, mereka berdiri di atas tanah. Kerana darah Nabi yang mengeras. Yang saya dengar pada buku saya. Waktu budak-budak itu. Nanti benar jadi budak-budak. Oh tak apa-apa, sudah tidak tahu kisahnya. Jadi apa maksudnya di sini? Itu sampai yang cerita ulama-ulama kita, itu yang dipakai Nabi darah mengeras. Betul darah kita pun, tapi ini mengeras. Ini kita ini udara menjadi keras. Ini baju Rasulullah dekat diri itu disebabkan kerana darah Nabi. Secara logiknya kita bertanya, itu darah Rasulullah SAW banyak mana tu yang mengalir. Lalu batu yang bagian mana agaknya yang mengenai Nabi. Lagi satu soalannya, adakah Nabi itu beban orangnya walaupun dia Nabi Rasul ada mukjizat? Tak. Waktu saya belajar dulu juga, kita pun banyak soal jawab dengan tok-tok ulama-ulama, maulana. Lalu kita bertanya, adakah Rasulullah memiliki ilmu kebal? Tidak. Nabi tidak memiliki ilmu kebal, mereka yang memilikinya adalah umatnya. Tapi tidak jelas kebal ini datang daripada mana. Kebal. Kita tahu kereta kebal, itu orang kebal. Tidak ada kita. Lalu kita belajar lagi. Guru hati saya beritahu, sebenarnya kebal tidak ada. Tidak ada. Lalu ambil faham buat ini, jadi orang itu sebenarnya tidak kebal, dia normal. Jadi berapa dia tajamnya pisau, tajamnya parang tak melukakannya. Disebabkan adanya syaitan atau jin pada matanya pisau atau parang itu. Dia duduk itu. Tetapi bila dibaca-baca, jin syaitan itu pun lari, cuba buat, dia pun tahu. Sebab dia dah tahu, syaitan itu dah lari. Itu bertunjukkan saja. Satu. Tetapi kalau sekiranya berlaku atas seorang yang saleh, tembak-tembak tak belum, itu karamat. Cuma dilihat apa yang berlaku ketika itu, antaranya di jihad fi sabilillah, antaranya perjuangannya menegakkan kalimat tauhid, maka itu karamat. Tidak mustahil. Itu cerita karamat. Itu tidak mustahil sebab dia membuat perjuangan atas negara, negeri. Dia perjuangan atas kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Maka mungkin Allah Subhanahu wa taala yang memberi demikian. Tetapi bukan yang kebal di sini sama seperti mana kebal yang dipahami Nabi Faham takluk itu. Melainkan yang dimaksudkan adalah peluru mengenai tubuhnya, pada kulitnya, melukakannya, tetapi tidak mematikannya. Itu maksudnya adalah satu kalamah. Itu bahasa kita tes buat orang kebal. Kita pakai palang kita, dia tak mau. Dia kata pakai palang dia. Aku kita tahu dia tipu. Orang tu kebal, dia ambil palang, dia buat. Yang dia pedang, dia buat.
Lepas tu bagi kita pun ada pedang, kita ada parang. Dia kata boleh tak pakai pedang saya, parang saya. Tak bagi dia. Tak bagi dia. Ini tak gurunya di pedang, dia pun buat kat tangan anak murid dia dekat belakang badannya, tak luka. Tak luka. Lepas tu kita bawa main pedang kita. Pakai pedang saya boleh? Tak boleh. Kita tahu petunjukkan dia tu. Bohong gitu. Jadi peristiwa Taif itu sehingga Rasulullah SAW menyatakan bagi kita, dia Nabi, dia Rasul, dia luka. Itu perjuangan itu iman. Itu iman. Okey, itu ada Rasulullah SAW. Kemudian pula dalam buku kita menerangkan tentangnya penyiasaan yang berlaku atas para sahabat Rasulullah SAW. Antaranya adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Dia seorang hamba. Pada awalnya majikannya itu bernama Umayyah bin Khalaf. Dia tidak tahu bila telah masuk Islam. Waktu itu senyap-senyap. Mana nak tahu? Mereka, Umayyah pun tak tahu Rasulullah telah mengislamkan Bilal bin Rabah. Sebab dakwah senyap-senyap. Tak ada siapa tahu. Bila Rasulullah dakwah secara terang-terangan, Umayyah bin Khalaf nampak Bilal berdiri di sebelah Rasul. Lalu bertanya, wahai Bilal, kau berpihak kepada aku atau kepada Muhammad? Muhammad. Aku telah Islam. Lalu apa yang berlaku? Majikannya ini menamai Umayyah bin Khalaf. Dia pun menangkapnya Bilal, memukulnya, mengikatnya, disiriknya di sekitar jalan-jalan di Mekah. Itu penyiasat dulu. Ini bukan penyiasat senyap-senyap dulu. Terang-terangan. Sehingga dalam keadaan dibiarkan Bilal bin Rabah beberapa hari disiksa tanpa diberi makan, minum. Makan sesuatu tak ada, minum seteguk air pun tidak ada. Kemudian pula digiringnya akan Bilal bin Rabah dibawa ke satu tanah lapang. Di situ dia padang pasir lah. Dalam keadaan panas yang ingat, lalu dia pun meletakkan satu batu yang besar di atas dadanya Bilal bin Rabah. Lalu dia pun memperlihatkan satu berhala di tangan yang bernama Hubal. Wahai Bilal, aku ini Tuhanmu. Hubal Tuhanku. Kata begitu. Lalu apa yang disebut oleh Bilal bin Rabah? Ahadun ahad. Ahadun ahad. Itu yang diulang oleh Bilal bin Rabah. Kerana apa? Itulah dakwah Rasulullah kepadanya. Ahadun ahad adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengisyaratkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini buktinya apa? Ini buktinya bahawasanya Bilal bin Rabah orang yang paling teguh iman, paling teguh tauhidnya. Luar biasa. Mengapa? Luar biasa. Kerana begini, kaedah menurut akal. Bila dah terasa keselamatan yang luar biasa, sehingga batu itu bila diletak di atas dadanya Bilal, kena tulang rusuknya dan patah beberapa tulang rusuknya. Keluar darah pada mulutnya, masih lagi di mulutnya, ahadun ahad. Secara logik boleh dikatakan, baiklah aku akui Hubal Tuhanku. Stop dia. Kembali pada agama kita. So, berhenti kan siksaan itu. Tapi bila berobat terus dengan ahadun ahad, ahadun tak berhenti. Setelah saya batu dekat atas dadanya, kemudian dibalik dengan dia. Tak batu di atas, bahagian belakang. Dan batu itu mula bukan batu biasa-biasa macam mancing-mancing tungku dulu batu sungai itu. Ini batu diambil, diangkat 4 orang. Kalau 4 orang besar mana batu itu dan pegat mana batu. Itu yang dengarnya dada tulang rusuk 4. Itu siasat kepada siapa? Bilal bin Rabah. Itu. Yang lain pula disebutkan, kalau tak ada pun disebutkan tentang yang penyiasat kepada keluarga yang akan Yasir radhiyallahu anhu. Isterinya Sumayyah dan anaknya adalah Ammar bin Yasir. Ibundanya adalah Sumayyah. Sehinggalah bapanya itu Yasir diseksa sampai mati. Sumayyah diseksa, begitu juga sampai mati. Cuma yang mati pertama adalah Sumayyah, syahid di Badar. Jadi oleh kerana itulah orang yang pertama syahid bukan orang lelaki.
adalah orang perempuan. Sumayyah. Kemudian adalah bapaknya Ammar, itulah Yasir, suami kepada Sumayyah. Kemudian gilirannya Ammar, giliran Ammar. Waktu giliran Ammar bin Yasir, waktu itu dia masih melihat emaknya disiksa, belum lagi wafat. Dia melihat ayahnya disiksa, belum lagi wafat. Dan dia masa itu pun disiksa. Lalu orang yang menyiksanya itu pun tunduk dan berhadap korban dan agama mengakui ini Tuhan. Kepada ibunya Sumayyah, ibunya tak layak. Kepada suaminya Yasir, dia tak layak. Sampai kepada Ammar, sebab dia dikatakan sekiranya kau tak mengakui ini Tuhan kau, kami akan menyiksa lagi, terus menyiksa ibunda dan ayah muda. Lalu apa yang berlaku akhirnya Ammar mengakui korban Tuhan. Walaupun itu sebenarnya ditipu musyrikin, sehinggalah syahidnya Sumayyah, kemudian suaminya Yasir, dua-dua syahid. Jadi maksudnya di sini, bila dia menyebut demikian, beranggapan selamat ibunya, ayahnya, tapi dia yang selamat hanya dia. Dia selamat, dia lepaskan dia kerana dia telah mengakui bahawa seni korban itu Tuhan dia. Bila dia selamat, kepada siapa dia pergi hidup Rasul. Dia ceritakan keadaan sebenarnya dan keadaan menangis. Ya Rasulullah, aku tidak tahu statusku bagaimana. Adakah aku masih beriman Islam ataupun tidak? Kerana aku telah menyebut gini-gini kalimatnya ya Rasul. Jadi dia masa diam itulah turunnya wahyu. Jibril alaihissalam pun turun bagi tahu bahawa Allah memaafkannya kerana dia terpaksa. Kalau hadis yang lain kata Rasulullah SAW diangkatnya qalam, malaikat tak tulis. Yang ini maksudnya adalah dosa yang dilakukan sekiranya dia dipaksa untuk melakukannya. Jadi malaikat tidak tulis. Bukan yang berarti. Kerana itulah ulama membuat satu dasar yang maqasid syariah, nyawa itu lebih penting. Tapi kita agama pun penting. Ya, ketika itu selamatkan nyawa kamu. Walaupun belum mengakui itu Tuhan, tetapi bukan pada hatimu, iktikadmu, pada lidah agama yang kedua. Oleh kerana itulah, bila mereka ini datang, bila saja orang-orang Islam yang senyap-senyap datang, akhirnya mereka menyembunyikan keislaman. Mereka, siang mana mereka, kalian mereka, macam orang musyrikin. Kadang-kadang keluar bagi sebab berada. Lakun jadi orang musyrikin. Hakikatnya mereka Islam. Kerana itu cara nak menyembunyikan keislaman. Kalau sekali tidak, mereka disiksa. Ketika itu. Sehingga waktu berlakunya penyiksaan, Rasulullah SAW lalu. Nabi pun berkata, bersabarlah wahai keluarga Yasir. Waktu itu mereka boleh bersyarikat. Bersabarlah wahai Ammar. Kerana apa? Kerana semua buat kamu adalah syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Rasulullah SAW begitu. Dan ketika itu semuanya syahid fisabilillah kecuali adalah Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Jadi hisabnya apa itu penyiksaan yang berlaku atas keluarganya Yasir sehingga menyebabkan syahid miskin Sumayyah. Pernah berceritakan budaya ini kisah ini tidak ada dalam buku-buku sirah, cuma ada dalam beberapa kalangan ulama-ulama kita. Guru saya itu cerita, dia kata, ada seseorang bermimpi Sumayyah, radhiyallahu anha, syuhada. Bermimpi dia, bertanya kepada Sumayyah, wahai Sumayyah, adakah kau menyesal? Sebab dia mati dalam keadaan begitu disiksa. Dia kata, tidak menyesal. Penyesalan itu adalah barang siapa yang tidak mengikutnya Muhammad SAW. Aku tidak menyesal disebabkan aku mengikut Muhammad yang telah dijanjikan syurga. Bermimpi orang itu kan Sumayyah radhiyallahu anha syahid fi sabilillah. Itu kisah. Kemudian pula pada muka surat seterusnya, saya boleh sampai tadi macam saya ingat dalam
Pelan-pelan itu perlu kita sampaikan. Sampai hujung bulan, belajar-belajar kena ambil esok. Macam tu lah. Macam cikgu kat sekolah lah, cerita tentang sejarah. Cerita. Jangan lupa hujung bulan ada periksa tengah tahun ni. Macam tu. Jadi dalam buku ni pun ada kisah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga namanya Khabbab bin Arab radhiyallahu anhu. Dan Khabbab ini antara sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengalami penyiksaan. Antaranya adalah apa? Dia dibaringkan di atas bara api. Khabbab radhiyallahu anhu dia dibaringkan di atas bara api dan ditindih dengan batu besar. Bila ditindih dengan batu besar, sehingga dia tak boleh bergerak. Di bawah perutnya, dadanya, tubuhnya adalah dengannya bara api, sehingga apa yang berlaku, sehingga rontoklah akan daging-daging pada tubuh ini. Sehingga lahirnya manusia adanya lemak, sehingga mengalirnya lemak yang keluar pada tubuhnya disebabkan daripadanya bara api dari. Jadi apa maksudnya itu namanya sahabat Rasulullah SAW namanya adalah Khabbab radhiyallahu. Sehingga dia pernah datang ke Rasul. Datang ke Rasul dalam keadaan tubuhnya dalam keadaan dah cacat. Cacat. Berlubang sana, berlubang sini, daging dah tak ada. Pesan itu. Lalu Rasulullah SAW melihatnya dalam keadaan tangisan Rasul. Tetapi kata Rasulullah SAW, ketahuilah Khabbab, sesungguhnya engkau dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini daripada lidah Rasul. Cuma yang ini tidak termasuk pada 10 sahabat yang dijamin syurga. Cuma dia termasuk juga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan syurga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa maksudnya di sini? Ini adalah iman. Ini adalah iman. Berada itulah kata ulama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada pun manusia yang memiliki iman yang paling mantap mereka setelah dia dipuji dengan beratnya ujian. Dan kisah yang dibawa hanya sekadar beberapa sahabat yang boleh dikira menjadi kerana kemasyhuran akan tetapi bukan sekadar mereka. Ramai di antara umat Islam pada ketika itu siang malam mereka disiksa. Kebanyakan mereka yang mati syahid adalah orang-orang tua. Sehingga ada di antara mereka ditangkap, diikat ke satu rumah, sehingga tidak diberi makan, tidak diberi minum, sehingga mati dalam rumah itu. Baik lelaki, baik perempuan, baik anak-anak. Tetapi mereka tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengeluarkan tauhid mereka, sehingga mereka itu layak mendapat syurga Allah. Dan tidak ada umat memiliki yang iman seperti itu, mereka pada awal-awal fasa dakwah secara terang-terangan. Oleh kerana itulah iman kita bagaimana pun tidak akan sampai ke iman para sahabat pada fasa yang kedua. Tak sama. Begitu juga iman yang orang-orang Ansar tak sampai pada iman ini. Tak sampai sebab dia ada tabakat peringkat-peringkat. Dan ini adalah iman yang paling luar biasa. Kerana pujian mereka yang Allah Subhanahu wa ta'ala memuji mereka. Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala itu berkata, apakah kamu mengira kamu orang beriman sedang belum datang ujian kamu? Lalu bagaimana nak menyatakan beriman? Ujian. Bukan kamu apa buku iman, syarat-syarat beriman, perkara yang membatalkan iman, buku iman jilid pertama, buku jilid yang kedua, bukan. Tapi berdasarkan ujian yang diuji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kamu. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.